Yang penting kita buat, kita doa pada Allah, semoga perbuatan kita ikhlas kerana Allah. Karena itu saya nak bagi tonton amallah benda ini. Jangan lupa berdoa kepada Allah. Sebab Nabi Adam berdoa pada Allah, Nabi Yaqub berdoa pada Allah, Nabi Isa berdoa kepada Allah, Nabi Musa berdoa pada Allah, Nabi Muhammad berdoa pada Allah, Nabi-Nabi berdoa kepada Allah. Apalah kita ini. Kerana itu yang tonton balik, dan banyak doa ini. Yang pertama, doa tetapkan iman, iaitu surah Al-Kahfi ayat 10. Doa untuk keluarga bahagia, surah Al-Furqan ayat 74. Sebab ada seorang ini, dia dapat anak perempuan, kedua perempuan, yang ketiga perempuan, yang keempat perempuan, yang kelima perempuan, yang keenam dia perempuan. Dia kata yang tujuh dah confirm dia perempuan. Tapi dia tak lupa doa ini, 74 surah Al-Furqan. Dia doa akhirnya Allah bagi yang ketujuh lelaki. Untuk keluarga, jangan lupa doa 74 surah Al-Furqan. Untuk tetapkan iman dan kita ikhlas kerana Allah, surah Al-Kahfi ayat 10. Dan ada doa-doa yang lain nanti akan bagi selepas ini. Jangan ke mana-mana, tunggu selepas ini.